Kita dalam 3, 2, 1 mula tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Antara perkara yang memenuhkan hati seorang Islam dengan iman dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala apabila dia melazimi akan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mari sama-sama kita mengambil sedikit faedah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam daripada himpunan kitab 40 hadis berkenaan dengan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam daripada Sayyidina Abi Burdah Ibnu Niyar radhiyallahu taala anhu bahwasanya ma shalla alayya abdun min ummati salatan sadigan biha min gibali nafsihi illa sallallahu alaihi biha 10 salawat wa kutiba lahu biha 10 hasanat wa rufi'a lahu biha 10 darajat wa muhiya anhu biha 10 sayyiat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah seorang berselawat kepada aku daripada kalangan umat aku akan satu selawat sadiqan biha min gibali nafsih, yang mana dia itu jujur daripada dirinya sendiri. Ketika mana seorang itu berselawat, selawat ini ada banyak. Kadang-kadang ada orang sekadar berselawat menggunakan lisannya. Ada orang dia berselawat sekadar mengikut ramai orang berselawat. Ya, kesemua daripada selawat tersebut akan memberikan faedah, kerana selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan berselawat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk mendapatkan hasil selawat tersebut, untuk mendapatkan natijah selawat tersebut, dia hendaklah berselawat dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur dengan memahami akan intipati selawat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma shalla alayya 'abdun min ummati salatan sadiqan biha min gibali nafsih", yang dia jujur ketika dia berselawat tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan selawat ke atasnya 10 kali. Selawat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ada beberapa makna. Antara makna yang masyhur adalah diberikan rahmat oleh Allah kepada hamba tersebut. Ada pendapat juga disebutkan oleh ulama, makna selawat Allah ke atas seorang hamba tersebut, Allah akan menyebutkan hamba tersebut kepada makhluk-makhluk yang ada pada langit, yakni kemuliaan kepada seorang makhluk yang hidup di atas muka bumi ini, namanya didendangkan oleh Allah, disebutkan oleh Allah kepada langit sana kemuliaan. Jadi orang yang selawat dengan jujur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasyhurkan akan namanya oleh Allah dekat langit. Itu yang pertama. Yang kedua, dituliskan buatnya 10 hasanat, akan mendapat 10 kebaikan, walaupun dia hanya selawat sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kerana berselawat kepada Nabi, Nabi merupakan orang yang Allah kasihi, maka kurniaan yang Allah berikan kepada orang tersebut berdasarkan kasihnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan diangkat baginya 10 darajat, dan diangkat bagi dia 10 darajat, wa muhiya biha 10 sayyiat, malah akan diampunkan buatnya 10 akan keburukan. Jadi satu selawat yang seorang panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dirahmati oleh Allah, disebutkan namanya oleh Allah, diangkat darajat, bukan 1 darajat, 10 darajat diangkat oleh Allah, diampunkan 10 dosa dan diberikan 10 kebaikan. Anugerah luar biasa yang tersimpan hanya dalam satu selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita jangan kita lokek, jangan kita bakhil, jangan kita rasa malas bila mana mendengar akan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kecuali kita terus selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita sedar, kita akan mendapatkan anugerah luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mendengar daripada video ini, jangan pernah berlalu walau sehari kita mendengar nama Nabi dekat khutbah Jumaat, dekat ceramah, kecuali kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada golongan orang yang memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar daripada diri kita. Selawat yang disulami dengan ta'zim, pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk kita sebarkan akan video ini kepada semua orang yang kita kenal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla 'alal khair kafa'ilih." Orang yang mengajak kepada kebaikan seolah-olah dia melakukan kebaikan tersebut. Bila orang berselawat, hasil kongsian video kita juga akan mendapatkan pahala, insya-Allah.